Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang hadis-hadis berkaitan qiraat syadz, penilaian ilmiah dan pendekatan etika dalam penyampaiannya kepada ummah. Ilmu qiraat ialah kajian bacaan Al-Quran yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia terbahagi kepada dua, iaitu qiraat sahih dan qiraat syadz. Namun isu qiraat syadz sering menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat, terutama jika disampaikan tanpa ilmu atau secara tidak berhikmah. Oleh itu, kajian ini bertujuan menjelaskan qiraat syadz secara ilmiah, menilai hadis berkaitan serta mencadangkan garis panduan etika penyampaian. Dalam era moden, penyebaran maklumat tanpa tapisan memerlukan pendakwah dan ilmuwan bertindak bijaksana menyampaikan ilmu dengan tepat. Kefahaman tentang qiraat sahih dan syadz juga penting dalam mendidik masyarakat dan menangani kekeliruan dengan ilmu, bukan emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menerangkan definisi dan perbezaan di antara qiraat sahih dan juga qiraat syadz. Qiraat sahih ini adalah bacaan Al-Quran yang mengikuti 3 syarat utama. Yang pertama, ianya bertawatur, diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah dan tiada perawi yang menipu di dalam periwayatan tersebut. Dan yang kedua, ianya mengikut resam Uthmani. Qiraat sahih ini selaras dengan mushaf Uthmani yang diguna pakai secara rasmi sekarang. Dan yang ketiga, qiraat sahih ini menepati kaedah Nahwu Arab dan ianya juga mengikut tata bahasa Arab yang sah. Di antara contoh qiraat sahih adalah pada ayat Maliki Yaumiddin. Imam Nafi' membaca dengan bil alif, ada alif pada kalimah Malik, iaitu dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Akan tetapi Imam Asim membaca dengan dunal alif, tiada alif pada kalimah Malik. Jadi bacaannya menjadi Maliki Yaumiddin. Seterusnya qiraat syadz. Qiraat syadz ini adalah bacaan yang tidak mengikut syarat-syarat yang ada pada qiraat sahih tadi. Seperti ianya tidak bertawatur dan ianya juga tidak bersesuaian dengan resam Uthmani. Ianya juga tidak mengikut kaedah Nahwu Arab ataupun mengikut tata bahasa Arab yang tepat. Qiraat syadz ini juga tidak boleh digunakan pakai di dalam ibadah seperti di dalam solat, dan ianya juga tidak boleh digunakan pakai di dalam hafazan rasmi. Akan tetapi qiraat syadz ini masih lagi boleh digunakan pakai di dalam perbincangan ilmu ataupun pencarian ilmu. Seperti yang juga boleh dijadikan sumber rujukan dalam ilmu bahasa ataupun makna. Masalah kekeliruan seterusnya, masalah kekeliruan masyarakat awam dan isu semasa berkenaan dengan hadis syadz. Yang pertama, kefahaman masyarakat awam terhadap hadis syadz itu sendiri amatlah berkurang. Oleh kerana masyarakat awam selalu didedahkan dengan hadis sahih dan hadis dhaif sahaja. Yang kedua, isu semasa berkaitan dengan hadis syadz. Hadis syadz ini biasanya akan dikenali melalui platform media sosial yang di hujung jari seperti Facebook, Twitter, TikTok dan YouTube. Contohnya hadis syadz yang selalu diungkapkan adalah tuntutlah ilmu walau ke negeri China. Yang ketiga, faktor-faktor penyumbang kepada kekeliruan. Yang pertama, kekurangan pendidikan ilmu hadis. Yang kedua, bergantung kepada tokoh tanpa semakan. Yang ketiga, media sosial sebagai medium utama penyebaran. Yang keempat, sikap tidak mahu menyemak atau bertanya, pengaruh budaya popular dan gaya dakwah motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis berkaitan qiraat syadz. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa beliau telah membaca surah Al-Lail dengan cara yang berbeza dengan yang terdapat dalam mushaf
Al-Quran, Mushaf Utsmani. Contoh bacaan Ibnu Mas'ud, wadzakari wal unsayain. Yang terdapat dalam Mushaf Utsmani pula dibaca dengan wadzakari wal unsa. Jadi mempunyai perbezaan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab At-Tafsir dan juga kitab Al-Masahif oleh Abi Ibnu Daud. Qiraat ini dianggap sebagai qiraat syaz kerana ia tidak mutawatir dan tidak menepati resam Utsmani yang dijadikan standard dalam Mushaf Utsmani. Walaupun ia datang daripada sahabat besar seperti Abdullah bin Mas'ud, bacaan ini tidak diterima sebagai qiraat yang sah untuk bacaan dalam ibadah ataupun tilawaan Al-Quran. Tetapi ianya boleh digunakan untuk kajian ilmu atau dalam konteks tafsir dalam memahami Al-Quran. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan etika dalam penyampaian qiraat syaz, kita boleh bagi kepada 4 bahagian tadi. Pertama adalah penentuan kompetensi penyampai, iaitu kecekapan seorang penyampai dalam menyampaikan kepada audiens mengenai qiraat syaz. Lepas tu, mestilah seorang yang wajib dan ada kelayakan akademik dan juga sanad yang sahih. Kedua adalah strategi penyampaian kepada orang awam, iaitu mulakan dengan konsep qiraat mutawatir. Beritahulah qiraat syaz ni hanya sebagai info tambahan, bukan untuk solat. Yang ketiga adalah penapisan istilah dan juga analogi ringkas, iaitu guna istilah yang mudah untuk dan definisi dalam satu ayat untuk kita beritahu yang mana kita boleh bandingkan qiraat mutawatir dengan qiraat syaz. Ni adalah qiraat mutawatir seperti bahasa rasmi, manakala qiraat syaz adalah dialek tempatan. Okey, yang ketiga, keempat adalah garis panduan etika. Qiraat syaz diajar di kelas khusus, bukan di masjid atau di surau. Okey. Yang kedua, seterusnya, ulang penegasan bacaan solat mesti yang mutawatir sahaja. Itu sahaja daripada saya. Kesimpulan daripada tajuk kami, qiraat sahih ialah bacaan Al-Quran yang memenuhi 3 syarat utama, iaitu bersanad sahih hingga Rasulullah SAW, sesuai dengan kaedah bahasa Arab fusha dan menepati resam Utsmani. Seterusnya, qiraat syaz ialah bacaan yang tidak memenuhi salah satu daripada syarat tersebut, justru tidak dibaca dalam solat atau ditulis dalam mushaf. Selain itu, hadis memainkan peranan penting dalam menjelaskan bahawa bacaan syaz bukan rekaan tetapi berpunca daripada riwayat Rasulullah SAW, walaupun tidak dikekalkan dalam bacaan mutawatir. Akhir sekali, penyampaian ilmu tentang qiraat syaz mestilah dilakukan secara berhikmah, beretika dan mengambil kira tahap kefahaman masyarakat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.